Okey, Assalamualaikum. Bersama saya lagi dalam channel Korean Petak. Okey, hari ni aku nak buat video sambungan daripada blower hari tu. Okey, belakang aku ada blower. Okey, blower ekor rumah aku sendiri. Okey, hari tu aku dah tunjuk kat korang cara-cara nak buat keluar blower. Betul tak? Okey. Tapi sebelum korang dapat keluar blower, kadang-kadang ada blower yang sangkut tak boleh keluar. Okey, seperti di atas, seperti abang ni. Sebelum aku selesaikan masalah abang ni, okey, aku nak tunjuk video punca-punca kenapa blower kita boleh sangkut. Okey, maksudnya sangkut bukan apa, dia sangkut dengan dia punya motor, dengan motor blower tu sendiri dia sangkut, dia tak boleh nak tarik keluar. Okey, yang mana ada masalah macam abang ni, okey, yang mana ada masalah macam mana nak keluarkan blower dia sangkut, korang wajib tonton video ni sampai habis. Okey, part paling penting adalah part yang terakhir. Okey, ini part yang terakhir paling penting sebab apa? Ni cara paling mudah. Baik, kita sambung balik. Okey, kat depan korang ni, okay, aku dah buka siap-siap aku punya blower dan aku punya motor blower. Okey, ini motor blower kita lah. Okey, ni dia punya motor dan ni dia punya blower. Okey, kat dalam kita punya aircon tu nanti blower dengan motor dia akan duduk macam ni lah. Sepatutnya dia duduk macam ni. So nanti bila kita on kat aircon, ni lah akan pusing dah. Okey, dia akan pusing ni kita punya blower lah. Okey, ni ruang dah. Nampak dah yang kita nak kunci skru tu. Okey, nampak. Punca korang nak buka korang yang blower sangkut ataupun korang nak masukkan balik korang punya blower sangkut adalah ini sebab ni ya. Lubang okey dekat blower ni kalau korang pasang okey, hitam-hitam ni dia punya seal lah untuk mengelakkan daripada air terus terkena kita punya blower motor ataupun komponen elektrik kita punya aircon lah. Dan tengah-tengah ni bukan bearing, dia buat serupa macam bush lah. Kalau tak silap aku ni aluminium lah. Okey, aluminium. Bila aluminium ni kasar, okey, ataupun ada karat ke kotor kat dalam, kadang benda habuk kan. Ni yang menyebabkan korang punya blower sangkut dengan shaft motor blower korang. Okey. Kalau korang boleh tengok, okey, korang nampaklah shaft lah. Kasar, okey, nampak. Tu bekas kunci skru. Dan ada sedikit karat lah. Macam mana kita nak settle benda ni? Okey, kalau kita nak settle benda ni, sebab tujuan utama kita adalah nak bagi mudah masuk. Mudah masuk dan mudah untuk keluar. Korang, macam mana korang nak settle? Ini saja. Korang perlukan sandpaper. Okey. Macam aku gunakan 600 punya. Okey, sandpaper. Tak perlu kasar, halus je. Okey, air WD-40. Okey, WD-40 ni korang boleh beli dekat DIY ataupun korang boleh beli sendiri brand WD-40 lah. Okey, ni untuk karat dan gunting. Okey, kita potong sedikit kita punya sandpaper ni. Potong sedikit sandpaper kita ni. Kita gulung untuk kita jolok dalam tu. Kena jolok dalam ni. Tujuannya apa? Sekarang kita nak bersihkan, kita nak bagi licin dekat ruang dalam ni. Supaya nanti kita nak masukkan kita punya blower ke motor mudah. Okay, kau jolok dalam ni. Kita cuci dalam ni. Okay. Air ni kita guna untuk, okay, korang rendam korang punya sandpaper. Korang, okay. Lepas tu korang gosok dalam ni. Kalau boleh korang buat korang gulung sandpaper korang tu biar dia masuk fit sikit. Sedap sikit korang nak gosok. Okey, lepas korang gosok, korang try masuk pula dengan
korang punya motor blower? Mudah atau susah? Tu je tujuan kita. Kita nak biar dia mudah. Sebab ini aku buat keluar memang nampak senang lah kan kita nak masuk. Sebab kat dalam lebih struggle bila kita nak angkat cooling coil kita lagi kan. Biar korang rasa ni pun susah juga dia sangkut. Okay. Lepas ni pula cara yang sama juga. Okay. Korang buanglah kesan-kesan karat ni. Okay. Calak ni. Okay. Lagi satu, korang boleh pakai WD-40, tak ada masalah. Okay, WD-40 lepas tu korang gosok dengan sandpaper. Okay, dia cepat sikit lah dia nak makan tu. Tapi aku nasihatkan, kalau korang nak pakai WD-40, ni tips penting lah. Okay, bila korang nak spray kat korang punya ni, katalah kita nak gosok ni kan, korang jangan spray direct kat sini. Okay, sebab sini C dah, ni getah. Okay, WD-40 ni dia sifat dia menghakis. Okay, dia nanti bila dia kering, dia boleh mengakibatkan korang punya C ni kembang ataupun nanti dia akan jadi, dia mudah retak, dia pecah. Bila pecah, habis lah. Bila pecah nanti kemungkinan besar korang punya blower boleh jam. Sebab apa? Bush ni, C ni pegang bush ni. Okay, bila ni dah makan, so nanti korang punya blower akan duduk tak sama. Bila duduk tak sama, okay, pusingan blower korang akan sangkut dan akan jam lah. Bila dah jam, cerita lagi panjang lah. Okay, korang nak pakai WD-40 ni, aku sarankan korang ambil kain, korang spray kat kain tu, baru korang sapu-sapu sikit kat sini. Ataupun kalau korang tak nak pakai WD-40, korang pakai macam aku, ambil sandpaper, celup dan ayak dan korang cuci je. Ini paling mudah lah. Okay. Okay. Ni sambung Okay. Katakanlah nanti ada orang tanya, abang, saya dah buat cara yang abang tunjuk. Saya dah gosok dengan sandpaper saya punya blower dengan saya punya motor blower, tapi tak boleh masuk juga, sangkut. Okay. Saya masuk, masih sangkut, masih susah. Apa yang perlu saya buat lagi, bang? Okay. Ni cara dan step yang terakhir yang korang perlu buat. Kalau step yang awal-awal tu aku tunjuk korang tak boleh, tak berjaya. Ni yang terakhir ni insya-Allah pasti berjaya. Sebab aku sendiri dah face problem ni dan aku sendiri dah selesaikan. Dan aku dah jumpa jalan paling mudah untuk korang. Tak perlu korang nak buka-buka motor blower macam aku buat tadi. Okay. Apa yang perlu korang buat, korang ambil korang punya remote aircon. Okay. Remote aircon korang on kan. Okay. Korang dah sambung wire. Okay. Korang dah pasang macam aku ni. Korang tak payah pasang habis. Korang pasang yang cover paling besar ni. Dan kalau korang punya ada wire macam aku yang ada tunjuk suhu kat sini, okay, korang pasang tu je. Dan korang on kan korang punya remote aircon. Okay, remote aircon korang. Dan korang pilih, korang tekan kat mode. Korang pilih, kan ada auto, ada cool, ada dry, ada heat dan ada fan. Okay, korang pilih mode fan. Okay, mode fan. Okay, maksudnya korang punya cooling coil ni tak ada sejuk lah. Okay, dia cuma ada blower saja. Jom aku tunjuk kat korang blower aku kat dalam Ya, korang nampak tak? Okay, blower motor korang dia pusing. Betul tak? Okay, apa yang perlu korang buat? Korang ambil sandpaper. Okay, sandpaper tadi tu, korang ambil gosok dekat korang punya blower. Korang gosok lah korang. Okay, ni aku tunjuk. Kau letak tangan. Itu blower. Okay, korang letak tangan. Okay, korang gosok je, gosok. Korang tak boleh tekan pun. Okay, santai lah. Korang letak santai lah. Okay, apa tujuan kita buat macam ni? Tujuan kita buat macam ni,
Okey, bila blower motor korang berpusing, dia akan sekata. Maksudnya bila dia berpusing, macam tadi kita buat dia tak berpusing kan. Okey, bila berpusing, korang gosok dengan sandpaper korang, dia akan makan sekata. Okey, korang agak-agak lah. Okey. Ini adalah step yang terakhir untuk korang masukkan korang punya blower. Okey, lepas korang gosok ni, insya-Allah korang punya blower dah boleh masuk. Okey. Okey, jom kita sambung balik. Okey, ini aku nak tunjuk, aku nak masukkan balik ya. Yang ni aku akan buat lajulah video ni, aku tak nak video aku terlalu panjang. Okey, jom. Okey, dah siap. Okey, blower aku. Aku dah pasang. Okey, tak sangkut, tak ada sangkut. Smooth, ringan. Okey, video aku sampai kat sini saja. Okey, aku dah tunjuk kat korang punca kenapa blower korang tak boleh bawa keluar dan tak boleh bawa masuk sangkut. Okey, yang mana ada masalah ni memang korang wajib tonton video ni. Dan yang paling penting korang jangan lupa like, share dan subscribe aku punya channel Kuri Botak. Okey, insya-Allah aku akan bagi lagi tip-tip dan video yang berguna dan bermanfaat untuk korang semua. Okey, assalamualaikum dan jumpa lagi di next video. Bye bye.